Selamat datang channel juga Com, dan hari ini saya akan bincangkan rumusan bagi pengiraan untuk bab 3 insurans matematik tingkatan 5. Saya percaya selepas anda belajar bab ini, mungkin ada lagi yang masih keliru apakah pengiraan yang terlibat untuk setiap jenis insurans. Jadi untuk video kali ini saya akan bincangkan dengan telitilah rumus bagi pengiraan bagi setiap insurans tu. Jadi sebenarnya untuk bab ini terdapat dua jenis pengiraan yang utamalah, iaitu premium dan juga pampasan insurans. Jadi siapa yang perlu bayar premium tu adalah pemegang polisi. Jadi pemegang polisi ni siapa? Adalah orang atau individu yang mahu diinsurankan. Jadi mereka akan bayar kepada syarikat insurans untuk mendapatkan perlindungan. Dan apabila berlakunya kerugian, syarikat insurans akan bayar pampasan atau tuntutan tu kepada pemegang polisi. Jadi kita ada dua jenis kiraan yang utamalah, iaitu premium dengan pampasan. Tapi kita lihat dalam bab ini, sebenarnya ada jenis insurans yang hanya diajar tentang pengiraan premium, iaitu kita hanya kirakan berapa yang kita perlu bayar kepada syarikat insurans kalau kita nak dapatkan insurans tersebut. Dan ada pula yang hanya ajar berapakah tuntutan pampasan yang boleh dapat kalau kita sudah beli insurans tersebut. Dan ada yang ajar kedua-duanya lah. Jadi untuk video kali ini saya akan bincangkan dengan teliti manakah satu insurans yang ada ajar bayaran premium atau bayaran pampasan atau kedua-duanya. Jadi kita akan lihat secara teliti lah. Dan setiap jenis insurans pengiraannya memang ada perbezaan lah. Jadi anda mesti kena bezakan dengan teliti supaya anda dapat kirakan dengan betul. Jadi pertama sekali kita akan lihat dahulu adalah insurans hayat. Jadi dalam insurans hayat ni kita diajar untuk mengirakan premium menggunakan rumus ni, iaitu kita akan ada nilai muka polisi. Jadi nilai muka polisi ni adalah jumlah insurans yang orang tersebut maulah atau pemegang polisi tersebut mau. Bahagi dengan RMX ni adalah biasanya 1000 lah. Jadi biasanya kita akan diberitahu dalam soalan darab dengan kadar per RMX. Jadi maksudnya bagi setiap 1000 tu berapakah kos yang perlu anda bayar. Jadi di sini kita hanya perlu rujuk jadual tu dan dipengaruhi oleh usia, jantina dan status merokok, sama ada dia perokok atau bukan. Dan manakala untuk papasan pula, dia tidak dibincangkan dalam buku teks. Jadi sekarang kita lihat contoh dalam buku teks supaya anda tahu tentang pengiraan tersebutlah. Jadi contoh yang kita boleh bincangkan adalah contoh 2 dalam buku teks kita, di mana kita diberi satu jadual. Dan apabila kita lihat soalan tu, soalan B lah, iaitu Encik Guan ingin membeli polisi insurans tersebut bernilai 100,000. Maksudnya 100,000 ini adalah jumlah yang nak diinsurankan, iaitu kita punya nilai muka polisi kita lah. Dia berumur 39 tahun, seorang yang sihat, tidak merokok, dan encik ni adalah lelaki lah. Jadi kita boleh carikan kita punya kos daripada jadual, iaitu anda pergi kepada 39, lepas tu pergi lelaki dan lihat kepada bukan perokok. Jadi di sini kos ni adalah RM2.49 bagi setiap 1000. Jadi kita lihat kita macam mana gunakan rumus tu. Kita hanya masukkan 100,000 iaitu kita punya nilai muka polisi bahagi dengan 1000 sebab kita punya kos tu memang untuk setiap 1000. Jadi kos kita tu adalah RM2.49. Jadi darabkan kita akan dapat premium yang perlu dibayar kepada syarikat insurans adalah RM249. Jadi begitulah cara pengiraan untuk insurans hayat. Jadi untuk insurans hayat tak dibincangkan tentang pengiraan pampasan tu. Jadi kita tak tahulah. Teruskan dengan insurans am, iaitu bermula dengan insurans motor. Jadi insurans motor ni dia ada banyak jenis lah. Bermulakan dengan akta, lepas tu pihak ketiga, lepas tu pihak ketiga, kebakaran dan kecurian, dan komprehensif. Jadi semasa kita kirakan tu, kita akan mula kirakan komprehensif dahulu. Dan komprehensif ni adalah yang paling bagus, iaitu dia akan melindungi 4 risiko. Jadi risiko apa? Anda boleh rujuk dalam buku teks. Untuk
pihak ketiga kebakaran dan kecurian tu dia hanya melindungi 3 risiko. Lepas tu pihak ketiga tu dia hanya melindungi pihak ketiga, iaitu dia hanya melindungi 2 risiko sahaja, dan akta ni sebenarnya hanya 1 risiko dan dia tidak dibincangkan tentang pengiraan premium bagi akta. Yang ada dibincangkan paling banyak adalah komprehensif, yang ketiga ni dengan yang pihak ketiga. Jadi 3 ini yang akan dibincangkan dalam insurans motor. Jadi komprehensif ni adalah yang paling mahal. Jadi cara nak kira tu adalah kita mesti kena dapatkan nilai premium ni bagi 1000 yang pertama ni, rujuk kepada kita punya jadual. Jadual ni kita akan lihat dahulu sisi enjin, tengok lokasi tu sama ada Semenanjung atau Sabah Sarawak. Lepas tu kita akan lihat dalam jadual tu sama ada dia insurans komprehensif atau insurans pihak ketiga. Kenapa kita kena lihat lokasi? Sebab untuk Semenanjung Malaysia, 1000 yang selebihnya akan darab 26. Manakala untuk Sabah Sarawak, dia akan darabkan dengan RM20.30. Jadi Sabah Sarawak tu lebih murah lah. Lepas tu kita akan dapat premium asas iaitu A tambah dengan kita punya B, iaitu 1000 yang pertama tambah dengan hasil darab yang kedua tu. Dan kita ada NCD ni. NCD ni adalah no claim discount. Maksudnya kalau you tidak pernah tuntut, anda akan diberi diskaun lah. Lepas tu kita akan dapat premium kasar, iaitu premium asas tolak dengan NCD. Lepas tu untuk insurans seterusnya adalah pihak ketiga kebakaran dan kecurian yang melindungi 3 risiko. Jadi disebabkan dia hanya melindungi 3 risiko, maka anda akan darabkan dengan 75%. 75% ni sebenarnya adalah 3/4 lah, iaitu dia hanya melindungi 3 risiko daripada 4 risiko yang sepatutnya. Jadi dia akan darabkan dengan premium asas komprehensif. Lepas tu kirakan NCD dan kita akan dapat premium asas tolak NCD, dapat kita punya premium kasar. Jadi untuk dapatkan kita punya premium bagi insurans pihak ketiga kebakaran dan kecurian, kita mesti kirakan komprehensif dahulu, baru dapat kirakan premium bagi polisi ini. Selepas tu pihak ketiga pula, kita hanya perlu rujuk kita punya premium asas tu, rujuk kita punya jadual, dan tak payah kirakan untuk 1000 berikutnya. Kenapa? Sebab untuk pihak ketiga, dia hanya melindungi pihak ketiga sahaja. Jadi apa-apa berlaku kepada kereta pemegang polisi itu tidak ditanggung langsung. Jadi lepas tu kirakan NCD dan premium kasar kita tu sama dengan premium asas tolak NCD. Jadi untuk insurans motor ni ada lebih banyak jenis insurans lah. Maka cara pengiraan tu akan ada sedikit perbezaan. Jadi ada contoh dalam buku teks juga. Jadi kita boleh lihat kepada buku teks. Jadi inilah jadual untuk 1000 yang pertama, di mana kita perlu perhatikan sisi enjin. Lepas tu kita kena perhatikan lokasi. Lepas tu kita nampak ada polisi komprehensif dengan polisi pihak ketiga. Jadi kita kena rujuk kepada soalan kita lah. Dan untuk 1000 berikutnya, kita akan darabkan RM26 untuk Semenanjung, RM20.30 untuk Sabah Sarawak. Jadi contohnya di sini, kita lihat dahulu kita punya cc 1600 cc. Okey, 5 tahun ni sebenarnya kita tak payah tengok lah. Jadi kita akan pergi, ini adalah di Semenanjung Malaysia. Jadi kita lihat 1600 cc adalah di mana? Sini. Okey, Semenanjung Malaysia, maka polisi komprehensifnya 1000 pertama tu adalah RM305.50. Ini untuk 1000 yang pertama. Dan disebabkan dia ada 60,000, 1000 yang pertama tu sudah diambil kira RM305.50. Maka tinggal lagi berapa ribu? Tinggal lagi 59,000. Dan 59,000 ni kena darabkan dengan apa? Darabkan dengan RM26 sebab di Semenanjung Malaysia. Okey, maka kita akan dapat kita punya premium asas, iaitu tambahkan 2 ni. Kita akan dapat premium asas tu. Tengok ni. 1000 yang pertama. Kirakan untuk 1000 berikutnya dapat ni. Premium asas tu kita jumlahkan. Dan NCD ni ada 25%. Jadi akan dapat diskaun ni
maka premium kasar kita tu adalah RM1,379.62. Jadi ini adalah jumlah yang dia perlu bayar. Selepas tu, kalau kita nak kirakan untuk polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian, perhatikan kita akan ambil nilai ini, darabkan dengan 75% atau anda juga boleh bayar darabkan dengan 3/4, dapat ni. Jadi lepas tu tolak NCD lagi. NCD ni darabkan dengan ni. Lepas tu kita dapat premium kasar ni. Untuk pihak ketiga, premium asas ni datang dari mana? Datang daripada sebelah jadual tu, iaitu RM135. Dan sekarang, kenapa untuk pihak ketiga tu tak payah darab dengan ribu berikutnya? Sebab pihak ketiga tu hanya melindungi pihak ketiga. Jadi kereta sendiri tu tak diambil kira. Maka untuk RM60,000 tu, kita tak payah darab apa-apa dengan 26. Jadi kita hanya darab dengan NCD. Jadi dia hanya bayar murah sahaja. Kenapa dia murah? Sebab dia hanya melindungi pihak ketiga. Jadi begitulah pengiraan untuk kita punya premium bagi insurans motor. Maka untuk insurans motor ini, kita pula ada pengiraan pampasan. Untuk pengiraan pampasan, anda akan diperkenalkan konsep deductible. Jadi nanti saya akan terangkanlah apa itu deductible. Dan jumlah pampasan kita tu adalah jumlah kerugian yang dialami tolak deductible sahaja. Jadi apa itu deductible? Deductible itu adalah jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi sebelum layak membuat tuntutan. Jadi deductible ni biasanya ada dalam insurans am lah, iaitu insurans harta, insurans perbuatan dan kesihatan, dan insurans motor. Jadi deductible ni tidak wujud untuk kita punya insurans hayat lah, hanya untuk kita punya insurans am tu. Jadi deductible ni ada contoh dalam buku teks. Jadi deductible ni agak senang aja lah. Kita hanya lihat kepada contoh buku teks ni. Sebenarnya buku teks tu ada terangkan dengan jelas lah. Cumanya kita kena jelas dia di bahagian mana. Jadi di sini Puan Suhaila membeli insurans motor dengan untuk keretanya mempunyai peruntukan deductible sebanyak 300. Maksudnya dia kena tanggung dahulu kerugian 300 tu. Dan kita kena lihat kepada keadaan, adakah kerugian tu lebih daripada 300 atau kurang daripada 300. Jadi sepanjang tempoh insurans tersebut, Puan Suhaila telah mengalami 3 kali kemalangan. Kerugian yang dialami pada bulan Mac, Julai dan Ogos 2008, 250, 400. Jadi 2008 tu dia boleh tuntut sebab sudah lebih dari 300, maka dia boleh tuntut 2005. Jadi kenapa? Sebab 2800 tolak dengan 300. Macam tu. Untuk 250 dia adalah kurang, jadi dia tak boleh tuntut. Maka dia kena tanggungkan dengan sendiri. Dan Ogos 400 boleh tuntut dengan tuntut berapa? 400 tolak 300 sama dengan 100. Jadi sebenarnya bab ini, apakah tujuan kita belajar bab ni? Sebenarnya kita kena faham konsep tu supaya lain kali apabila kita beli insurans, untuk deductible ni lagi kecil lagi berbaloi lah. Kenapa? Kalau deductible itu terlalu tinggi, maksudnya kita kena tanggung kerugian itu sebelum kita dapat buat tuntutan pampasan tu. Jadi macam itulah sebabnya kita belajar ni bukan untuk hadapi ujian saja, tapi untuk menjadi pengguna yang bijak lah. Supaya apabila kita beli insurans lain kali, kita tahu untuk tanya tentang deductible ini dahulu. Jadi sepatutnya kita kena elakkan deductible daripada insurans kita lah, supaya kita tak perlu tanggung kerugian dahulu. Jadi seterusnya kita lihat kepada insurans seterusnya, iaitu insurans kebakaran. Jadi untuk insurans kebakaran ini, kita lihat untuk pengiraan premium tu sebenarnya dia tidak diterangkan dengan jelas. Tetapi kita hanya kirakan apa? Kita sebenarnya hanya kirakan pengiraan nilai insurans yang harus dibeli. Jadi daripada nilai insurans yang harus dibeli itu, kita akan nampak ada satu panggilnya peratusan co-insurans ni. Jadi peratusan co-insurans ni adalah perkongsian bersama kerugian tu lah. Jadi di sini kita ambil co-insurans digunakan untuk kirakan jumlah insurans yang harus dibeli.
Dan disebabkan kita ada jumlah insurans yang harus dibeli, kita akan wujud 3 kesudahan yang mungkin untuk penyeraan pampasan. Jadi untuk insurans kebakaran tu sebenarnya lebih banyak kita kirakan pampasan lah. Jadi kita ada situasi yang pertama di mana individu tu beli insurans ikut nilai yang harus dibeli. Jadi dengan kata lain tu, situasi pertama adalah beli dengan cukup lah. Jadi kalau you beli cukup, penyeraan pembayaran pampasan tu adalah jumlah kerugian tolak deductible sahaja. Jadi biasanya macam mana kita nak tahu dia boleh cukup tidak? Kita kena kirakan dahulu jumlah insurans yang harus dibeli. Jadi kalau dia beli cukup, maka kita kirakan ikut situasi 1. Jadi untuk situasi 2 pula adalah kalaulah dia beli insurans tu kurang daripada nilai yang harus dibeli itu. Maksudnya situasi kedua tu adalah beli tak cukup. Jadi apabila anda beli tak cukup, maka bayaran pampasan tu dia hanya bayar sebahagian sahajalah. Jadi ikut berapa? Ikut jumlah insurans yang telah diberi oleh pemegang polisi bahagi dengan jumlah insurans yang sepatutnya dibeli. Darab kerugian tolak deductible. Jadi dia mesti kena darab kerugian dahulu, barulah tolak deductible. Dan lepas tu disebabkan dia beli tak cukup, akan wujudnya penalty. Penalty ni sebenarnya bukan hukuman lah, tetapi adalah kerugian yang dialami kerana terbeli insurans yang kurang. Jadi sebenarnya kita boleh kirakan dengan cara lebih senang, iaitu kita gunakan pampasan untuk situasi 1, iaitu sepatutnya yang diterima kalau dia beli cukup, tolak dengan pampasan yang kita kirakan daripada situasi 2, iaitu berapa yang dia terima selepas dia beli tak cukup. Jadi ini situasi kedua. Lepas tu untuk situasi ketiga adalah apabila dia mengalami kerugian menyeluruh. Maksudnya rumah itu habis terbakar. Jadi tak ada lagi apa-apa tinggal kecuali habuk sajalah. Jadi bayaran pampasan tu adalah ikut jumlah insurans yang kita sudah beli, tolak deductible. Jadi untuk insurans kebakaran ni dia lebih banyak situasi lah, iaitu ada 3 situasi. Jadi anda boleh perhatikan contoh daripada buku teks dan lihat betul-betul adakah orang itu beli cukup atau dia beli tak cukup atau rumah itu habis terbakar. Jadi anda boleh cuba lihat contoh daripada buku teks untuk ni lah. Lepas tu untuk penyeraan yang terakhir itu adalah insurans perubatan dan kesihatan. Jadi untuk bahagian ni sebenarnya kita tak diterangkan tentang penyeraan premium, iaitu kita tak tahu berapa yang kita perlu bayar dengan syarikat insurans. Tetapi lebih banyak kita akan kirakan penyeraan pampasan itu. Jadi untuk penyeraan pampasan di sini sekali lagi anda akan nampak core insurance, tapi core insurance tu dia lain sikit penyeraan tu daripada kita punya insurans kebakaran. Jadi kita akan nampak ada core insurance seperti ini. Contohnya 80-20, maksudnya yang besar ini akan ditanggung oleh syarikat insurans. Yang sikit ni 20 akan ditanggung oleh pemegang polisi. Jadi selain 80-20, mungkin you nampak ada 90-10 atau 75-25 dan sebagainya. Jadi ingat yang lebih besar tu ditanggung oleh syarikat insurans lah. Kalau pemegang polisi yang tanggung lebih besar tu, mana berbaloi lagi nak beli insurans kan? Jadi di sini kita akan kirakan kos yang ditanggung oleh syarikat insurans dan juga kos yang ditanggung oleh pemegang polisi. Jadi pertama sekali kita akan masukkan kita punya peratus lah. Contohnya 80-20, atas ni adalah 80 lah. Lepas tu kita ada kos perubatan tu dan dia mesti kena tolak deductible dahulu. Kenapa? Sebab deductible tu mesti ditanggung oleh pemegang polisi. Jadi kita kena tolak dahulu, barulah dia darab. Lepas tu, kos yang ditanggung oleh pemegang polisi iaitu pembeli insurans tu, dia akan tambahkan deductible dengan peratus yang ditanggung oleh pemegang polisi. Contohnya di sini adalah 20, darab dengan sama aja kos perubatan, tolak deductible. Ini adalah cara kerja yang lebih panjang. Dan kalau kita nak pendek sikit, sebenarnya kita gunakan kos perubatan tolak dengan kos yang ditanggung oleh syarikat insurans. Sebab kalau bukan syarikat insurans yang bayar, siapa lagi bayar? Iaitu mestilah dibayar oleh pemegang polisi sendiri. Jadi ingat
dia adalah boleh gunakan rumus yang lebih senang ini. Jadi inilah rumusan bagi pengiraan bab 3 tingkatan 5 ni, iaitu kita sebenarnya hanya kirakan premium dan juga pampasan. Tetapi setiap jenis insurans tu cara pengiraannya memang adalah berbeza. Jadi itulah kenapa anda mesti kena telitikan setiap satu dengan hati-hati. Dan bab ini memang bab yang popular sebab setiap tahun kita perhatikan memang ada bab ini muncul dalam SPM. Jadi saya harap video ni boleh tolong anda untuk teliti atau faham lagi pengiraan yang terlibat untuk bab 3 ni. Jadi itu saja untuk video kali ini. Selepas anda sudah tahu tentang rumusan pengiraan ini, mestilah cari latihan yang lebih untuk cuba lagi kirakan. Sebab benda ini memang agak baru dan sebenarnya Cikgu Chong pun banyak belajar daripada bab ni lah dan lebih faham tentang insurans yang saya beli tu. Jadi saya harap semua belajar ini bukan saja untuk menghadapi ujian tetapi untuk tambah ilmu tentang insurans ini. Jadi begitu saja perkongsian kali ini. Kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.